Layanlah saya Syah. Khairul Azri 19. Layanlah saya Sat. Untuk episod kali ni saya rasa saya nak lukis Amin dan Abid. Siapa kenal Amin dan Abid? Tujuan saya buat lukisan ini saja untuk hadiah kepada mereka sebab saya minat juga konten mereka. Konten mereka menarik. Tapi sayangnya mereka buat TikTok je, mereka tak buat YouTube. Kalau mereka buat YouTube, confirm boleh berkembang. Lagi masyuk rasanya. Kalau Amin dan Abid nak lukisan ni, bolehlah jumpa saya dekat tempat kamu bersekolah dahulu. Sekolah menengah ke sekolah rendah saya tak pasti. Tapi bila dah sampai sini, raja-raja lah saya boleh pergi hantar. Tiba-tiba, Aduh, asal buat aktiviti kat luar je mesti hujan. ya betul, ini adalah konten di mana saya tengah buat pokok tangan tu. Sementara nak tunggu pokok tangan tu kering, sebab tu saya buat konten dulu. Tiba-tiba pula hujan. Nasib baik tak ada apa-apa. Saya nak buat lukisan yang menggunakan ini, spek mata biru dan merah ni. Spek mata 3D lah. Orang guna ni untuk spek mata 3D. Tengok wayang. Takkan Mika tak pernah tengok konten? Mesti Mika pernah tengok punya. Kencing lah tak pernah tengok. Tapi kenapa saya buat? Sebab saya nak kupas macam mana orang-orang dekat luar sana buat konten macam ni. Saya pun nak merasai macam mana orang tu buat. Jadi sebab itulah saya buat konten macam ni juga. Jadi dah siap. Yang ni pun dah siap. Masuk untuk satukan mereka dalam canvas ini. Aku kuasa tak yorosita Hibiku zankyo wo kita Furisosogu hikari no naka Tachidomari wa shinai yo Saizuri wa boku wo yobu yuni Ryokushoku se ni tobitatsu Kodo ga boku wo yobi Savannah, Karawa, Savannah, Hitori janai yo, Savannah, Utsukushii sekai wo, Savannah, Sa umi desu nda, Savannah. Saya sebenarnya seorang yang menyukai hujan. Saya sangat sukakan hujan. Tapi itulah, cuma saya tak suka bila saya dah buat kerja dekat luar tiba-tiba hujan. Tu yang spoil sikit tu. Tapi ikutkan saya memang sangat suka ke hujan sebab dia menyejukkan, menenangkan. Kalau saya serabut kan, saya akan duduk luar. Tambah-tambah waktu tu, waktu hujan lagi memang santai gila lah. Gentle lah dibu. Siap. Satu dah siap. Saya tak tahulah ini Amin ke, ini Abid ke. Saya tak tahu sangat nama mereka ni sebab muka sama. Saya pun bukan macam sangat. Tapi saya dapat tahu yang ini adalah abang. Sebab muka dia macam mecik sikit dan perangai dia pun macam mecik sikit lah. Tapi tak sama pun yang ni. Jadi saya buat ala kadar je sebab biasalah lakaran je. Tapi inilah poin utama. Kita kena buat yang ni bagi dapat betul-betul real punya. Kenapa saya sangat semangat ni? Kena bagi nampak real, gila-gila punya. Tak, relax lah. Apa macam semangat semacam macam ni kan. Relax lah. Apa yang tak relax sangat ni? Hey, hai. Jaga apa? So, satu lagi gambar iaitu adik dia pula. Tolong komen jap siapa tahu mana satu Amin, mana satu Abid. Saya tak tahu dah. Yang abang tu Amin ke ataupun yang adik tu Amin lah. Saya tak tahu. Abid yang mana? Amin, Abid. Enak ke etak? Etak ke enak? Dengarkan semua orang ya tentang Phineas dan Ferb di pantai belakang ya. Tiap pagi Phineas kan berkata. Uish, yang ni dia mati terus oh. Tapi kalau yang ni dia still boleh nampak lagi hak yang lukisan seterusnya tu. Kalau yang ni mati terus oh. Tak nampak dah lukisan satu lagi tu. Yelah. Warna kot. Saya rasa sebab warna kot.
Sebab yang ni, uish, tak nampak langsung. Oh, tu nampak sikit je. Tu nampak sikit je. Sikit sangat-sangat. Hari ini nak buat apa? Marilah bergembira, jom bersama. Oh, susah juga nak buat lukisan ni. Sebab kalau saya nak delete, saya nak padam bibir si yang warna merah ni kan. Nanti kan gambar yang belakang tu yang kacau. Kalau saya padam macam ni kan, saya padam bibir dia kan. Saya padam bibir warna merah ni kan. Nanti kan gambar yang warna biru tu kacau. Sekejap. Cuba tengok. Tu. Nampak bibir dia jadi macam tu. Kalau saya kacau warna yang ni pula kan. Faham tak? Kalau saya kacau warna biru ni pula kan. Warna merah ni pula akan kacau. Nampak tak? Macam tu. Oh, rumit juga ya. Saya sebenarnya nak tahu benda ni lah. Susah ke tidak daripada buat lukisan macam ni tu kan. So sekarang ni dah tahu lah. Dia kena combo yang sempurna lah. Dia kena pandai main combo lah antara dua ni. Sama-sama marilah kena westi bermula. Pantai belakang tiada yang tak dapat ada pantai di belakang. Tukar baju yang di bawah. Bapak jadi siap. Elah. Oh. Nak tengok? Sekejap lagi lah. Kita buat baju dia dulu. Sekejap lagi saya tunjuk lah. Sekejap lagi lah setelah video saya tunjuk lah. Wish, tak sangka jadi tau. Cuba pakai macam ni tengok. Jadi tak? Ui, pening. Minum air kelapa, bayar sekali yang lain percuma. Ada 9 parasail, surf dan juga playlist. Jaga matamu takut nanti buta. Ada pantai belakang tiada yang tak dapat ada pantai di belakang. Ada pantai belakang. Jaga jangan jatuh di pantai belakang. Macam kurang something je. Macam tak sempurna ni. Macam ada sesuatu yang kurang. Mungkin sebab hiasan kot. Saya tahu nak letak apa. Siap juga. So, kepada Amin dan Abid, kalau nak lukisan ni, boleh hola-hola tau. Sebab rumah kita memang dekat. Kamu DM je saya akan bagi tahu. Dan kita boleh jumpa dekat mana, saya boleh bagi lukisan ni. Jadi bolehlah kita ambil gambar, buat collab ke nanti kan, one day lah. Kita tak tahu one day macam mana. So, itu sahaja kot untuk dicakap. Enjoy the last video. Yasakani no Magatama. 사랑이 닿는다 Savannah